Okay, welcome back to ADZ Motor Vlog. So hari ni kita dekat KLIA 2 pukul 12.59 tengah hari. So kita nak ke mana, Paul? Japan. Okay, sekarang kita dalam conveyor bersama dengan kita punya big boss. Yeah. Cungkit. Bukan cungkit Bukan. Itu dia. Donian. Wan Ledung dan juga Apol. Yang ni paling anime. Kartun apa? Ni rambut kartun apa itu? Kartun apa rambut? Kartun ni Unico. paling terpaling Jepun lah. Terpaling Jepun lah. Okay bos, apa kita nak buat kat sana bos? Okay, right. So hari ni kita dengan tim ADZ kita akan fly to Japan. Trip kali ni different sikit pada yang sebelum-sebelum ni. So kita akan cover lebih kurang 5 big cities dekat Japan. So kita akan land dekat Tokyo. So kita akan fly ke Sapporo pula. Daripada Sapporo kita akan fly to Nagoya. Daripada Nagoya kita akan ke Kyoto. Lepas Kyoto kita ke Osaka. Lepas Osaka kita balik Malaysia. So trip this time kita akan visit auction centers, dealer-dealer. Kita akan cari kereta sebab yang ni trip untuk kita beli kereta. So kita akan pergi cari kereta and motor as well. So kita akan pergi select motor, kereta apa semua untuk customer kita dan kita arrange bawa balik Malaysia terus. Okay, stay tune for update Ini mesti sample punya. けた波が食らうは千の石とよろずの生きしみ玉と一片の祈り矢をよろず救いたまえとその避けた命こう声さえも海に響く鼓膜なく今もいずこかの海で絶えずこだまし続けるのだ Sekarang kita tengah buat preparation untuk konten pertama kita ke Jepun. So kita punya mak andam tengah prepare. Mata pun koyak bro. Tak koyak. Tidak lah. Tidak sejam setengah bro. Oh, teruk. Kita tidak 3 jam pun teruk bro. Tadi ada orang main lewat kat airport ni. Punca. Jangan lupa dia teringatkan balik. Sidai itu benar. Benar berlaku. Tak ingat flight yang tak sidai. Apa yang sidai? Sidai juga. Sidai. Tu. Yang tu tak sabar lah. Tu daripada ni Dragon Ball. Yang awkward. Kita di tengah-tengah awan, di tengah-tengah langit dalam perjalanan ke Jepun. Sekarang dekat Filipina. Menunggu makanan kita. Makanan dah sampai. Bangun tidur, edit gambar, edit video. Kita buat video. Hantar flight pun kita bawa je. Bawa je. Makanan kita dah sampai. Okay. Sap. Oh, canggih. Terima kasih. You roasted chicken rice. Oh, chicken rice. This one roasted. Itu pun roasted. Paul makan ke Paul? Paul okey bos? So makanan dah sampai, kita makan dulu kan. Oh makan dulu. Tadi tak ada lapar. Petang lah, pukul 5 lah ni. Pukul 5 lebih dah. Pukul 5. Okay, kita sambung makan. Waktu Vietnam. Waktu Vietnam. The next day. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bersama dengan aku lagi Fifi Auto. So hari ni kita dekat Jepun, kita bersiaran dekat sini live. Kita nak bawa hampa jalan-jalan dekat Jepun dan juga kita shopping kereta dekat Jepun. Sekali kita akan tunjuk macam mana cara kita beli kereta, kita bidding kereta dan juga stok yard yang ada dekat Jepun ni. Macam mana mereka punya proses, nanti kita akan update.
Okey, macam mana cara kita pilih kereta di ADZ Motor ni. Okey, macam boleh nampak ni, sini adalah kawasan-kawasan yang berdekatan dengan USS Tokyo. So kita hampir sampai ke sana. So di persekitaran sini kita akan nampak banyak lah yard-yard yang berdekatan dengan Ocean Center ni. Tapi kita punya yard tak sampai lagi. Saat lagi dah sampai, kita akan update. Accidental car auction. Ah, Accidental cars. Ocean car sini. Accident. Hello, good morning. Yang tadi USS Tokyo, tapi yang untuk letak kereta accident punya. So kita tak pergi lah tempat kereta accident, kita tak pergi. Kita akan pergi ke satu tempat lagi. Macam boleh tengok dekat sini. Ni pun ada yard simpanan lagi, nampak? Toilet bomba. Sini sangat banyak. Okey, kita sudah sampai. Ini dia punya yard USS Tokyo. Okey. USS. Okey, saat lagi kita akan masuk dalam. Kita akan tengok Ocean Center dan kita akan tengok dia punya kereta-kereta yang kita nak beli lah. Kalau sempat lah. Wajib ni. Tu dia. Ini semua truk yang ready untuk load kereta dan ship keluar. Tu dia parking lot dia tu punya besar. Sini ada hari ni ada lebih kurang 20,000 unit dalam tempat ni untuk auction. Ini inspection bay. Inspection bay. Kira maksudnya sebelum masuk auction dia pakai inspection dekat sini dulu. Itu yang keluar report apa semua tu kan. Okey, kita dah sampai dekat USS. So kita greet by Mr. Top daripada Total Trading. Okey. So inilah tempat dia. Sini adalah tempat untuk lepas inspection kereta-kereta yang baru sampai sebelum masuk bidding. So yang ni mostly akan bidding esok lah. Aja. Tengok. Wah, Lexus ni lawa. Ada bucket tu. Sini sebenarnya tak boleh record, tapi atas nasihat supplier kalau nak record kena sembunyi-sembunyi sikit lah. So kita record takat mana yang boleh lah. Dalam ni tak boleh, dia privacy sikit. Banyak kereta dalam ni. Kereta rare banyak kot. Memang cantik. Saat lagi dekat yard tu boleh lah kalau nak record. Kalau dalam ni susah sikit lah Ocean Center. Sebab dalam ni kan ramai orang. Right, sekejap kita update lagi. Okay, sekarang kita tengah jalan dekat stockyard. Kalau dalam pagar ni, semua section untuk... Boleh? Kalau sini, semua untuk high-end punya section. Okay. So, kereta-kereta yang premium lah. Nampak? Ada Lambo. Ada Rolls Royce. Macam-macam lah. Rare gila, bhai. GTR 4 pintu karanya tu. Kalau lah boleh register kat sana ni. Okey. So kita tengah duk ikut kita punya supplier. Ni normally apa yang kita buat lah. Kita sampai dekat sini, kita akan supplier bawa kita tunjuk kereta-kereta kalau kata sempat lah. Sebab sini berlambak. Kalau sekali beli 60 biji memang tak tunjuk dah. Kita nak inspect. So kalau kata macam ni sekarang ni kita bidding kereta-kereta yang tertentu. Kita akan main tengok dulu lah. Kita inspect dulu kereta apa semua. Dan baru kita akan masuk bidding. Sama macam apa pergi tender kereta-kereta dekat Malaysia lah. Sama je. Proses dia. Cuma di sini dia teratur lah. Okay, dia ada section kereta. Dia ada section macam sini, section kereta biasa. Wow! GT edition ni. The red FL5 here. Boh, you pasal satu benda apa?
Interior hitam. Yang ni yang latest version punya. Yang ni black package. Ni, yang latest version. Ni tengok seat dia warna apa. Okay, so aku nak review sikit dah lalang kat sini. Kita ada sebiji FL5 Type R Black Edition yang baru launching tu. Okay, so interior hitam. Tak tahu boleh buka tak boleh buka. Lock, metal lock. Okay, so yang ni dia punya lock number dia. Seatbelt sama macam biasa merah. Semua interior dia dalam semua hitam. Kapet, not sure. Kapet pun nampak macam hitam juga dekat dalam. Ini kalau siapa berminat boleh PM aku lah. Okay, kalau berminat beritahu. Kita bidding bagi. Tapi price janganlah duk compare price dengan yang normal punya FL5. Memang takkan sama lah. Okay, kita nak benda yang rare, harga pun dia kena rare lah sikit. Ni kalau nak pun boleh bidding juga. Oh my god! Wow! Tapi dia dalam apa nama barang-barang yang terpakai lah. Maker pun you taruh lah. Beat bro, semua kita beat. Lawa. Ada ni, ada side skirting. Ada front lip Mugen. FL5 ni. Kalau nak yang macam ni, boleh roger. So bila kita main di Jepun ni, kita betul-betul kita nak fokus untuk yang mana yang nak beli kereta pre-order lah. Tapi pre-order pun janganlah order Alphard kan. Order lah kereta-kereta yang menarik sikit kan. Macam ni ke. Yang ada skirting bagai. Yang macam tadi Black Edition tu. Janganlah nak minta masuk kereta-kereta pacik-pacik pula. Tak sesuai lah. Okay, FL5 memang banyak lah kat sini. Bukan FL5 lah, kereta apa yang mana semua ada lah. Ini ada BRZ. BRZ ni mostly kita boleh masuk pun paling lama pun 2020 lah, tahun 2020. Okay, ni ada satu lagi FL5 merah. Banyak, memang banyak kereta. Oh, yang ni pun, yang ni bukan Black Edition. Nampak tak perbezaan dengan yang tadi punya. Yang ni dia dalaman dia merah. Yang tadi dalaman dia hitam. Sangat rare. Okay, lepas tu kita ada Corolla GR. Corolla GR 1.6 turbo. Manual lah, kereta ni manual. Right, memang cukup lawa. Kita tengok kereta yang rare sikit. Kereta-kereta yang klasik sikit. Kereta yang baru ni banyak sangat dah orang pakai kan. Kita tengok. Kita ada Supra. Yang ni spek GR 2.0. Ada BRZ lagi. Banyak BRZ. ATC macam kurang lah tengok. Macam kebanyakan BRZ ni. Datsun ni aku tak sure harga berapa ni. Yang ni semua kena masuk option. Harga kalau untuk kereta-kereta klasik macam ni memang sangat-sangat keras. Okay, dia yang ni dia dah lebih kepada enthusiast lah. Dia tak ikut value semasa lah. Macam ni kita ada Silvia, tapi Silvia yang cabriolet. Okay, yang ni memang payah nak dapat. Ini Datsun 720 kot ni kalau tak silap aku. Datsun ni kalau nak dapat dekat Malaysia yang body cantik macam ni susah lah. Transmission auto. Wow. Ini semua itu yang rare. Ada Datsun. Cantik lah. Ambang matau macam ni. Ramai kat sini. Nak cakap kuat dengan tak boleh. Sebab di sini dia prohibit untuk recording. So kita pun sembunyi-sembunyi juga lah kan. Lawa BRZ ni. Warna putih. BRZ ni cantik. Yang ni mungkin STI punya version kot. Bukan dah. TS. Spek TS. Betul lah ada STI. Touring STI. Lawa Datsun 2 dos ni. McLaren pun ada. McLaren.
Yang ni model 720 kot. 720S. Yang ni pun available untuk bidding. Lepas tu kita ada Porsche 911. 911 yang ni cabriolet. Targa. 911 Targa 4. Okey. Ada GT3 RS. Ini idaman setiap lelaki. GT3 RS ni. Setiap peminat kereta mesti akan fans pada model ni. Yang mana minat layan track, tengok tu GT3 RS. Setiap ada dengan rocky sebagai. Tengok masalah ni. Ni mesti beli GTR ni. Ada Silvia. Silvia S15, F15. Lepas tu kita ada, ini mungkin segmen-segmen kereta-kereta JDM lah. JDM yang sport ya. Ini Nissan GTR ke GTT ni. Aku tak tahu tengok. Apa GTR kot. Wah. Stock car. Ini masuk cantik. GTR kan ni. Gambar dekat yang B26 masuk. Tengok kerja bos sibuk tu. Saya tahu. Ladies fine. Okay, so kita dah jumpa dah sebiji kereta yang kita akan inspection sekejap lagi. FL5 warna merah juga tapi bukan black package lah. So yang ni keretanya. Tu bos aku tengah inspection. So ni kereta dia. Oh, nombor plate 5 tu. Ni je. Yang tahun kaya, single plate. Okey Pak, boleh cakap dah apa? Tahun 2024. Yang ni grade 6A. Mileage baru 3000 km. 2200 km sahaja. Tu dia. Warna merah nyala. Dah plastik pun tak buang lagi tu. Ui, bau baru. Bau baru. Kunci tak semua orang dapat. Hanya yang nak bidding saja mereka bagi kunci. Kena ada supplier sekali dengan kita. Saja-saja main syok-syok nak tengok mereka tak bagi nah. Ya. Minyak penuh. Oh, putih tu. Minyak Jepun. Oh, ada gambar apa nama boya pula. Ada TV tu. Ada tanya pasal apa? Tak boleh guna. Ni boleh guna. Tapi pasang TV je lah. Minyak penuh bhai dekat auction center. Tengok macam mana mereka jaga kereta kita. Hak mana mai, hak barai tu maksudnya kereta hampa beli tu. Tak tahu nak cakap lah. Kita punya auction center ni, kereta semua TikTok. Tak ada hak mai, hak pelik-pelik. Tak ada. Semua TikTok. Okay. Kita punya pemain tengah check dengan enjin. Komen nombor 6. Tak ikut jahanam. Tapi kita nak inspect terus-terus pun nak apa-apa. Grade 6A, mari 2000. Kereta showroom. Kereta showroom. Tengok, buat tengok je lah. Tak. Tengok tadi ya, tengok minyak ada tak ada. Minyak full. Okey, kat sini kita ada sebiji Nissan GTR 35 top secret. Ini dia. R35 top secret. Body kit, rims, spoiler, diffuser, lampu, tail light semua top secret punya. Lock tak lock? Tak lock! Tak lock boleh buka. Okey. Recaro. Ni original dia. Steering. Apa yang top secret ni aku pun tak tahu lah. Mungkin stiker tapi tak juga. Kapet top secret ni. Kapet top secret bhai. Ni audio ada buat. Boleh? Dekat depan ni pun ada satu lagi top secret.
Rim dia tengok. Carbon hood. Top secret. Wing. Okey, so ni lah kereta-kereta kita nak tengok ni. Terlalu banyak sangat kereta aku pasal naik pening. So kalau hangpa minat, boleh contact saya lah. Okey, nak pre-order ke, nak beli kereta kat saya ke, memang boleh lah. Nah, kereta kita memang kereta yang berkualiti, selected punya. Bukan pukal punya beli, selected, kereta memang cantik. Nah, penghantaran kita seluruh Malaysia. Okey. Tak lagi, kita update lagi. Bye-bye. Okey, kita dah settle lah untuk kita punya lawatan ke USS Tokyo kita. So hari ni kita akan pergi ke office kita punya supplier, iaitu Total Trading. Kita akan lepak sana. Right, jom. Okey. Belakang saya ni USS Tokyo punya inspection center. So first step, kalau locals nak join kereta depa kena masuk ke inspection center. So inspection center ni very detail and very PNC lah. So maknanya owner ni tak boleh ada pun dekat dengan inspector. So dia masuk bawa kereta dekat sini, dia tinggal je. So nanti akan keluar inspection report tu lah, yang grade apa-apa semua based on dia punya kereta punya condition. And then auction center akan advise dia lah based on dia punya ni, condition kereta dia, apa market price yang sesuai untuk dia jual. Macam tu. So hari Khamis akan masuk auction. So during auction ni ada yang kadang dia boleh jual, ada yang kadang dia akan jadi unsold, maknanya negotiate. Negotiate nanti kita kalau kita bidding, kita akan masuk nego. So maknanya auction center akan call owner ni. Let's say dia nak dalam 5 million yen. So dia jadi unsold. So unsold, so kita akan masuk negotiate lah. So tengok pada owner. Owner kata dia nak jual, dia jual. Dia tak mau jual, tak jual lah. Macam tu. So dia kena tunggu untuk next week pula. Itulah sedikit sebanyak proses macam mana auction kat Japan ni berjalan. Alright. Okay guys, kita dah sampai dekat kita punya supplier punya tempat. Dia punya office lah. Total Trading punya tempat. Dia punya office cantik gila. Cute gila tempat sini. Memang cantik-cantik . So kita akan lepak sini sebab dia kita punya supplier untuk motor dan juga untuk kereta lah. So ni salah satu motor yang kita order dengan dia. Okay, S1000 RR K67. Elok bye. Untuk pengetahuan, kita bukan setakat jual kereta import, kita juga jual motor import. Kalau nak cari Superbike, okay, cari saya. So memang kita ada buat pre-order dan juga kita ada masuk stok lah. Terutamanya XADV, BMW, memang kita ada stok ready. Okay, ini salah satu yang kita bawa balik Malaysia lah. Ini satu lagi XADV kita. Mai beli sendiri Kita mai beli sendiri. Bukan sembang saja. A few moments later. Okey, sekarang kita dekat kedai makan. Kita nak makan dinner lah, dinner. Sekarang dah pukul 5 petang. So sekarang pukul 5 petang kita dah start dinner lah. Okey, so sekarang kita dekat Tokyo lagi. Kedai ni nama dia Yakiniku Pangga. Yakiniku Pangga ni kedai daging nombor 1 lah. Halal food. Halalan Toiban. Halalan Toiban. Grade A1. Mari kita tengok menu dah. Apa ni? Pangga. Nampak pangga mahal. Nampak pangga tahu dah premium. Okey, ni makanan-makanan dah. Daging-daging dah. Sini halal lah. Ada sebab dia wayu. Boleh makan sini. Boleh makan sini. Makanan kita sudah sampai. Oi, wayu A1. Satu ni share berapa orang?
Ada banyak, ada banyak. Satu share 4 orang. Okay, tu pening lah, pening. Pening. Kita apa satu habis? Kita perut nasi kandak lah. Satu dah cukup. Tengah potong. Sedap oh. Potong boleh elok oh. Orang sebelah pun gila oh. Por rasmi. Ini tak. Tak apa, tak masak. Bubur lah sendiri tu. Masak lain. Ini orang tak makan daging mentah. Oh, Suji makan mentah. Daging tak makan mentah. Daging lah okey mentah weh. Kasih banyak. Aku pun makan masak juga. Berdua nak tolong you makan tak? Boleh tak? Bila tanya, semua nak medium. Lah kalau orang buat medium, masak lain lah, ambil. Bapak rakam. Oh ya. Oh, siapa orang yang Mana you-nya? Ambil adik. Orang masak daging wagyu letak satu-satu. Kami sepinggan ni letak. Ambil. Cepat. Jadi cepat. Kita tak mau buang masa sebab kita banyak kerja nak buat. Sebab kalau duduk Jepun ni kena laju. Dia kena laju. Kita sekali main Perang terus. Sebab pagi esok pun kita nak kena jalan laju. Banyak benda dia kena buat ni. Kenyang lah makan. So kita rehat saat kita balik ke bilik kita. Malam ni kita layan Shibuya Crossing Road. Okey, kita baru lepas makan yakiniku panga barbecue. So perut pun dah penuh. Lepas ni kita akan pergi ke Otobak. Super Otobak. Super Otobak ni kira paling besar lah dekat Tokyo ni. So lagi kita tengok lah apa yang kita nak selam. Vivi nak cari apa ni? Cari tebur 86. 86 apa dia? Apa? Hachiroku. Lagi satu cakap apa? Pak Lok. Dengan Pak Liu. Pak Lok. I nak cari Evo. Evo punya barang. City 9A. Okay guys, kita dah sampai dekat Otobak Shinonome. So kat sini tempat jual barang-barang kereta lah. So kita tengok geng-geng kereta pun ada kat sini. Tu FK8, FL5 semua yang ada jajan semua. Lepas si Mai beli kat sini lah. Okay, jom kita ronda kat dalam pula. Okay, so kita dah sampai kat Otobak. I pun tak tahu Otobak tu apa. Apik Otobak. So Apik buka Otobak kat sini. Jom. Bang Pik punya kedai ni. Bang Pik punya. Bang Pik JSR punya Otobak. So kita tengok dalam ni ada apa Otobak. So saya pun nak cari jugalah barang-barang muka-muka saya. Okay, saya pun saya pun lah ni GDM lah. Okay, so kita cukup dalam. Tak kita buat video lain. Okay? Okey, sekarang kita dekat tingkat 1. Tengok barang dia. Ui. Menggoda jiwa. Tien punya barang. Dia punya bag ni berapa duit ke? Cantik gila bag dia. Tu. Barang performance. Lepas tu dalam ni yang paling best. Tengok ada apa dalam ni. 86 punya barang. Barang Blitz, exhaust Blitz yang diguna dalam cerita ni. No spec punya. Lepas tu ada intake, Blitz punya intake. Okay. Lepas tu disc brake. Suspension ni saya pakai lah dekat kereta saya. Okay. ZZR damper ni saya pakai kat kereta saya. Lepas tu ni replika dia lah. Ni filem tu. MF Ghost. Ini barang-barang ni. Ada gear tu. Wow. Rare. Memang rare. Tapi barang-barang ni display ke jual saya pun tak pasti. Ini turbo kit dia. Turbo kit Bliss punya harga 638,000 yen. Dalam 20,000 ke lah. Piau. Barang kat sini gila weh. Barang dia memang banyak gila. Barang performance. Tapi barang baru. Harga pun baru lah. Okay, ini 86 punya engine. FA20. Siap dengan turbo. Built by HKS. Okay, turbo HKS. Block HKS. Gila baik.
Itu dia punya Intakura. Hit pemerah. Gila, barang ni gila. Tengok ni. Ini barang ATC lagi lah. Barang ATC lagi lah. Banyak betul lah barang dia. Isober, oil cooler, macam-macam je lah. Boleh jadi gila dah. Okay, kita baru habis shopping dekat Autobat Tokyo. Aku beli souvenir kecil-kecil je lah. Souvenir untuk diri sendiri. Tapi yang bestnya kat sini, tengok ni. Apa tengok ni, ada lepok-lepok bai. JDM. Ada lepok-lepok. Rekam sikit. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stand. 2 hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chips, new kicks, Jackie Chan, as she play. Bad bitch, no bag, I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich, no Brian, 100 stack, about to make another hit, God bitch, in my life. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stand. 2 hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chips, new kicks, Jackie Chan, and she bad bitch, no bag. I just hit another lick and she be counting on my rest. And I be feeling hella rich, no Brian, 100 stack, about to make another hit, God bitch, in my life. If she fucking with me, then you know I got it better. I be feeling like a Uzi, got my mind up on the check, foot loose, getting groovy with your hoe, she like me better. I ain't talking ass cash, but that bitch she be my head. And I posted out with twin glass and 4 bitches, no face, all they want is squad. I burn bridges, I be getting to the bag, you still cleaning dirty dishes, do mob says, shut to your spot with no limits. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, won't stand. 2 hoes, 10 toes, new guac, kind of bands, new whip, new chips, new kicks, Jackie Chan, and she bad bitch, throw bag. I just hit another lick and she be counting on my rest. And I be feeling hella rich, no Brian, 100 stack, about to make another hit, God bitch, on my life. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, won't stand. 2 hoes, 10 toes, new guac, kind of bands, new whip, new chips, new kicks, Jackie Chan, and she bad bitch, throw bag. I just hit another lick and she be counting on my rest. And I be feeling hella rich, no Brian, 100 stack, about to make another hit, God bitch, on my life.